Oh iya, memandangkan saya pun dah hantar surat untuk tetap jawatan. Saya ingat untuk secara formal dekat satu pertemuan yang terakhir lah. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya banyak belajar. Saya rasa masa saya dekat NRES ataupun sebelum di NRECC memang banyak yang saya belajar dan sangat memudahkan saya lah. Saya ada dengan tim yang ada dekat kementerian ni. Saya confident bahawa dengan tim yang baik dekat kementerian, siapa pun datang kat sini, insyaAllah betul akan kita dapat tengok kejayaan. Dan Babi akan mungkin nanti dia akan satu legacy yang sangat-sangat menarik. I like to spend tidak banyak mengenai kami dari segi urusan pentadbiran, but you lead us with clear direction. Ucapkan semoga maju jaya lah pada Babi Menteri. Alhamdulillah pagi ni kita hujan. Suasana pun sayung. Jadi kalau nak dapatkan maklumat cuaca, jangan segan-segan mesej saya. InsyaAllah. Saya juga nak umumkan kita kalau saja dapat anak harimau Mama Melayu yang mutas. Itu mungkin dah lama. Macam mana lah. Biarlah dapat lah. Itu saya rasa mungkin sebab berkat Wabi dekat England. Selama ni payah nak dapat. Yang saya ingat satu perkara yang mungkin dapat mengajar saya macam mana untuk deal with NGO lah. Sedih bagi saya. Dan just sebagai agensi pengakuasaan, memang saya rasa saya mendapat sokongan yang cukup kuat daripada Yang Berhormat. Terima kasih lagi. Kejap, ready? Ini jasa perah ala macam nanti kita tugas mudah kita ni akan nasen sudah tak akan banyak dan lagi